Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa salli ala rasulihil karim. Amma ba'. Sayyidina Ammar bin Abbasah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah berkata kepadanya, sesungguhnya Allah SWT tersangat hampir dengan hamba-Nya pada bahagian akhir daripada malam. Sekiranya kamu mampu, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah pada waktu itu. Mustadrak Hakim. Sayyidina Ammar bin Abbasah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah berkata kepadanya, sesungguhnya Allah SWT tersangat hampir dengan hamba-Nya pada bahagian akhir pada malam. Sekiranya kamu mampu, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah SWT pada waktu itu. Mustadrak Hakim. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tertidur pada waktu malam dan tidak terjaga untuk menghabiskan amalan malam atau sebahagian daripadanya, lalu dia menyempurnakan amalan itu pada keesokan hari antara waktu subuh dan zuhur, maka dia dikira menyempurnakan amalan itu pada waktu malam. Muslim. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tertidur pada waktu malam dan tidak terjaga untuk menghabiskan amalan malam atau sebahagian padanya, lalu dia menyempurnakan amalan itu pada keesokan hari antara waktu subuh dan zuhur, maka dia dikira menyempurnakan amalan itu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi setiap pagi dan petang sebanyak 100 kali, maka tidak akan ada orang yang membuat amalan lebih afdal daripadanya pada hari kiamat, kecuali orang yang mengucapkan kalimah itu sama banyak atau lebih banyak daripadanya. Dalam riwayat lain, kelebihan ini untuk ucapan subhanallahil azim wa bihamdihi. Muslim dan Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi setiap pagi dan petang sebanyak 100 kali, maka tidak akan ada orang yang membuat amalan yang lebih afdal daripadanya pada hari kiamat, kecuali orang yang mengucapkan kalimah itu sama banyak atau lebih banyak padanya. Dalam riwayat lain, kelebihan ini untuk ucapan subhanallahil azim wa bihamdihi. Muslim dan Abu Daud. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.